Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So inilah saya punya pandangan untuk gold. Memandangkan beberapa hari ni, sehari 2 hari dah, almost masuk 3 hari dah dia sideways. So inilah pandangan saya guys. Okay. So sekarang ni as of now dia masih lagi bermain kawasan support dan juga resistance. So right now apa yang saya nampak untuk berdekatan ni lah, kalau kita nak target untuk swing belum nampak lagi lah sekarang kan. So apa yang saya nampak ni lah. Yang pertama sekali, harga tu telah pun reject kat kawasan support, betul. Dia telah reject dekat kawasan support yang sangat obvious, iaitu inilah bagi saya order yang sangat besar. Lepas dia bermain-main sub solid sell, solid buy, ada keluar volume. Lepas tu apa yang saya nampak, dia telah pun reject. So right now, this is my zone as of now, untuk kita nak tengok sama ada gold ni akan buat kenaikan ataupun tidak. But again, saya memang betul-betul berhati-hati sekarang. Sebab apa? Market tu ni dia telah pun reject kat atas ni juga. Lepas tu sekarang ni dia telah pun reject kat bawah ni kan, betul. So bagi saya better saya keluarkan dulu solid buy. Apa maksud saya solid buy ni? Inilah tempat kawasan saya nak buy. Ni solid buy ni maksud dia apa? Okey, jap. Saya marking dulu. Okey, saya marking dulu kawasan ni. Okey. That is my zone. So saya akan pergi tengok dekat M1. Sekarang ni dah baru masuk Euro session kan. So apa yang saya akan tengok, first saya dah nampak dah sideways, solid sell, solid buy. Kita nampak dah satu. Kalau keluar lagi macam ni, okay, kalau keluar lagi, sub lagi, keluar lagi, barulah saya akan ikut tumpang. Okay, saya kena keluarkan dulu solid dulu. Sebab apa? Kita tengah melawan arah ni. Yang pertama, kita tengah melawan arah. Yang kedua, kita berada di tengah-tengah sekarang ni. Nak buy pun kita tak tahu sampai mana. Nak sell pun kita pun tak tahu sampai mana. Memandangkan gold ni dia bermain atas bawah. So saranan saya atau pesanan saya adalah 50 ke 100 pip you collect, please guys. Sebab apa? Saya sendiri pun tak tahu macam mana. Tapi kalau benda sama lagi tadi saya cakap ni. Sedap tu. Benda sama saya cakap tu. Tadi kan dia macam turun, so pop ada benda ni. Tapi tak apa. Ada lagi ni, ada setup lagi ni. Tapi guys, kalau kita tengok di H4, perjalanan tu masih lagi menurun lah. Dia tengah masih lagi menurun. Dan apa yang saya nampak juga di sub pop. Kalau keluar lagi di M30 ke macam mana nanti, saya akan fokus on sell. Okay, serius. Kalau keluar lah. Ini saya tak H4. Ni H4. Kalau keluar di H1, lagi bagus. Dia macam ni kan. Ni H4 kita dah nampak macam ni. Keluar macam tu. Lepas tu keluar lagi di H1 ataupun M30 ataupun M15, lagi sedap. Sebab M30 M15 ni lebih solid lah bagi saya kan. Dia pergerakan yang big movement ataupun dia tak banyak noise. Kita nampak stick tu satu arah je. Tapi kalau M5 dan juga M1 kita nampak buy sell. Itu untuk scalping. Scalping pun sekarang 50 pip ke 100 pip pun dah senang-senang dah. M1 lah. Kita guna M1 lah. Okay. So hopefully korang semua dapat lah apa yang saya cuba sampaikan ni. Okay, hopefully ada manis-manis untuk kita. Mana tahu kan sampai Junam ke ataupun fly ke. Kita tengok. Kalau saya nak target Junam ni, dia kena keluarkan macam ni. Ni bentuk ni. Bentuk macam tu. Kena feel the bit of market. Okay, so insyaAllah kita jumpa in the next video. Assalamualaikum.